Penafian. Maklumat dalam video ini tidak bertujuan sebagai pengganti nasihat yang diberikan oleh dokter Anda atau profesional penjagaan kesehatan yang lain. Anda tidak seharusnya bergantung pada maklumat ini sebagai pengganti, maupun menggantikan, nasihat perubatan profesional, diagnosis atau rawatan. Penggunaan sebarang maklumat yang diberikan dalam video ini adalah atas risiko Anda sendiri. Eleusine indica dan dalam bahasa sehari-hari sebagai rumput angsa, rumpai yang kelihatan tidak penting ini adalah kuasa besar manfaat terapeutik. Kehadirannya di kebanyakan taman adalah di mana-mana. Namun keupayaannya yang kuat untuk memerangi lebih daripada 10 penyakit hampir tidak diakui. Pandangan lebih dekat pada angsa rumput. Rumput angsa tumbuh subur dalam pelbagai persekitaran, menjadikannya pemandangan biasa di halaman di seluruh dunia. Walaupun penampilannya yang sederhana, herba ini adalah harta karun khasiat perubatan, termasuk kualiti anti radang, antioksidan, antidiabetik, antialahan dan diuretik. Secara tradisinya, ia dibancuh menjadi teh yang berfungsi sebagai obat untuk pelbagai masalah kesehatan. Spektrum luas faedah kesehatan. Fleksibiliti rumput angsa dalam merawat pelbagai penyakit tidak boleh dipertikaikan. Berikut adalah beberapa keadaan kesehatan penting yang ditanganinya. 1. Pencegahan dan pengurusan kanser. Kandungan antioksidan yang kaya pada rumput angsa adalah senjata rahasianya terhadap kanser. Antioksidan menetralkan radikal bebas berbahaya dalam badan yang boleh menyebabkan pembentukan sel kanser. Mengambil teh rumput angsa secara kerap boleh membentuk sebahagian daripada regimen penjagaan kesehatan pencegahan yang bertujuan untuk mengurangkan risiko perkembangan kanser. 2. Melegakan sista ovari dan fibroid. Sifat anti radang rumput angsa menjadikannya rawatan semula jadi yang sangat baik untuk mengurangkan bengkak dan kesakitan yang berkaitan dengan sista ovari dan fibroid. Minum teh setiap hari boleh membantu mengurangkan gejala dan menggalakkan kesehatan reproduktif. 3. Sokongan penyakit buah pinggang. Sebagai diuretik semula jadi, rumput angsa meningkatkan pengeluaran air kencing, membantu dalam penyingkiran lebihan air dan garam dari badan. Ini boleh memberi manfaat terutamanya untuk individu yang menghidap penyakit buah pinggang, karena ia membantu dalam menguruskan keseimbangan cecair dan mengurangkan bengkak. 4. Pengurusan diabetes. Ciri-ciri antidiabetik rumput angsa boleh membantu individu yang menghidap diabetes. Dengan mempengaruhi paras gula darah secara positif, teh rumput angsa boleh menjadi tambahan yang berguna kepada plan pengurusan diabetes, meningkatkan kawalan glukosa keseluruhan. 5. Menyembuhkan pendarahan dan luka. Untuk mempercepatkan penyembuhan luka dan menghentikan pendarahan, sapukan pes yang diperbuat daripada rumput angsa yang dihancurkan terus ke kawasan yang terjejas. Sifat semula jadinya membantu dalam pembentukan bekuan dan penyembuhan luka. 6. Memerangi parasit. Rumput angsa mempunyai kesan julap semula jadi, yang boleh memberi manfaat dalam merawat jangkitan parasit. Dengan memudahkan pergerakan usus, ia membantu dalam mengusir parasit dari saluran gastrousus, meningkatkan kesehatan pencernaan. 7. Pemulihan pneumonia. Obat mujarab terhadap radang paru-paru boleh dibuat dengan membancuh teh daripada akar rumput angsa. Dimakan dengan kerap, teh ini boleh mengurangkan gejala radang paru-paru dengan ketara dan mempercepatkan pemulihan, selalunya menunjukkan hasil dalam masa beberapa hari. 8. Menguruskan tekanan darah tinggi. Kesan menenangkan rumput angsa pada sistem kardiovaskular boleh membantu dalam menguruskan tekanan darah tinggi. Pengambilan teh rumput angsa secara tetap boleh membantu dalam mengekalkan tahap tekanan darah yang sehat. 9. Pengurangan demam. Bagi mereka yang mengalami demam, rumput angsa boleh memberikan kelegaan. Minum teh yang diperbuat daripada akarnya yang dimasak boleh membantu dalam menurunkan suhu badan dan mengurangkan gejala demam. 10. Membantu terseliuh ligamen. Penggunaan luaran rumput angsa juga bermanfaat. Untuk ligamen terseliuh,
Menggunakan tuam yang diperbuat daripada daun yang dihancurkan boleh mengurangkan bengkak dan kesakitan, membantu dalam proses penyembuhan. Penyediaan dan penggunaan untuk setiap syarat. Penyediaan rumput angsa untuk kegunaan perubatan berbeza sedikit bergantung pada keadaan yang dirawat. Untuk keadaan dalaman seperti kencing manis, penyakit buah pinggang, tekanan darah tinggi, dan demam, membancuh teh daripada daun atau akar adalah disyorkan. Gunakan segenggam rumput angsa setiap setengah liter air, rebus selama 3 menit, dan minum 1 gelas setiap hari. Untuk aplikasi luaran, seperti luka dan terseliuh, buat pes dengan menghancurkan daun segar. Sapukan ini terus ke kawasan yang terjejas untuk melegakan dan penyembuhan. Memeluk rumput angsa sebagai penyembuh semula jadi. Sifat penyembuhan komprehensif rumput angsa menekankan potensinya sebagai obat semula jadi yang berkuasa untuk berbagai masalah kesehatan. Dengan memahami persediaan dan aplikasi khusus untuk setiap keadaan, kami boleh membuka kunci potensi penuh tumbuhan yang biasa tetapi kuat ini, menyepadukannya ke dalam rutin kesehatan kami untuk kesehatan dan kecerdasan yang lebih baik. Jika terinspirasi dengan video ini, sila kongsikan dengan rekan Anda.